Bagi sesetengah orang, mungkin ini sekadar makanan. Tapi bagi mereka, ini sangat bermakna. Inisiatif iFood Bank merupakan usaha KPDN dalam meringankan kos sara hidup melalui pengagihan makanan yang selamat dan berkualiti. Ia juga membantu mengurangkan pembaziran makanan serta memperkukuh kelestarian dan kebajikan komuniti. Jom kita dengar apa kata mereka mengenai ikhtiar KPDN ini. Inisiatif iFood Bank ni bagus dalam membantu orang ramai seperti masyarakat dan pelaina. Yang dibuat ni sangat bagus untuk anggota lah sebab malam kerja ada kedai tak buka. Macam tiap bomba ada kerja shift. Ada kerja pagi dan ada kerja malam. Kalau pagi tu boleh nak beli kat luar. Kalau malam agak sukar sebab kita nak tinggalkan operasi tu susah. Kepada KPDN, PDRM sangat berterima kasih lah dan bersyukur kepada KPDN. Terima kasih kepada KPDN atas inisiatif iFood Bank ini. Kita merasakan inisiatif yang dilakukan oleh KPDNK pada malam ini adalah sangat-sangat murni dan sangat berfaedah. Kita akan dapat mendekati golongan yang memerlukan. Kita boleh mengambil tahu tentang keperluan mereka. Harapan kita semoga di masa hadapan kita dapat bekerjasama lagi dengan KPDNK. Lebih banyak lagi NGO yang dapat berganding bahu bersama-sama dengan aktiviti ini. Sedikit bantuan mungkin kecil bagi kita, namun besar maknanya kepada mereka yang memerlukan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, santuni komuniti, sayangi alam dan selamatkan makanan.